buku ni, The Richest Man in Babylon ni, hampa tahu tak chapter 1 dia tu start dengan apa? Dia cerita pasal apa tau? Pasal 3 manusia je watak utama, watak mula dia. 2 orang yang miskin dan jumpa kawan dia tu orang paling kaya. 2 orang ni kerja dia buat kerja punya dah teruk, duit tak ada apa. So dia dah buntu, dia pun bincang sampai bila kita nak buat kerja macam ni, duit tak pernah ada. Lepas tu jom kita jumpa kawan kita yang seorang ni. Dia ni duit banyak, dia kaya je, kita belajar dengan dia apa rahsia kejayaan dia. So dia pergi jumpa kawan dia. Dia jumpa kawan dia abang kat kawan dia, kami ni dah penat dah kerja. Duk buat kerja punya lah teruk, duit tak pernah nak ada pun. Awal bulan masuk gaji, hujung habis. Lepas tu tunggu gaji masuk, hujung habis. Okay. So dia cerita masalah tu dekat kawan dia ni, orang yang paling kaya kat Babylon. Nama dia Akkad. Kawan dia cerita, dia ni ada guru. Guru dia pesan apa tau? Banyak. Point dia macam ni. Guru dia kata, setiap income yang kita dapat ataupun gaji yang kita dapat, simpan 1/10 daripada gaji tu untuk bayar diri sendiri. Katakanlah kita dapat sebulan 1,000, 1/10 100, simpan 100 tu. Memanglah simpan 1/10 tu kita rasa tak banyak. Tapi kalau bulan pertama simpan 1/10, bulan kedua dah ada 2 dah per 10. Kita simpan sikit. Lama-lama benda tu menjadi banyak. Kekayaan ataupun income ataupun saving, dia tak main dengan duit banyak sekaligus tau. Dia main dengan habit. Habit tu benda pertama yang kena ada. Dan bukan hang kaya sebab nasib. Simpan kecil, jangka masa panjang, ada banyak. So dalam bab 1 ni, apa yang dia cuba nak bagi tahu, simpan dulu, belanja kemudian. Bukannya buy now pay later. Simpan dulu, belanja kemudian. Dia ni pun, Akkad ni pun dulu, samalah. Tak ada duit, miskin. Tapi dia ubah habit dia 10% setiap bulan. 10% setiap kali income masuk. Setiap kali ada duit masuk, simpan 10%. Ataupun 1/10. Masuk 10, simpan 1. Itu je. Dia start dengan yang tu. Tak ada RM1, tak ada RM2, tak ada 1. Dia tak pergi kah 2. Macam tu. So, macam tu lah. Okay. Ni je. Takat learn ni baru chapter 1. Satu ilmu kita dapat. Kalau hampa rasa nak cepat, semua ada 11 chapter. Ni kat sini. Link kat sini. Okay, RM15. Order hari ni, esok dia pun lusa sampai. Benda kalau tak power, aku tak usaha lah macam ni. Aku tak usaha lah nak cerita kat hampa. Benda kalau tak bagi kesan, aku buat tak tahu, aku tak cerita lah kat hampa.